Betul ke kalau badan kita ada masalah angin, senang kena sakit bahu, tengkuk, sakit belakang, sesak nafas? Jawapannya betul. Memang itulah tanda-tanda orang yang ada banyak masalah angin. Tapi untuk skop yang lebih luas, saya terangkan lebih detail. Orang yang masalah angin ni, selain daripada ciri-ciri yang tadi, selalu juga alami perut kembung, lenguh bahagian pinggang, sakit belikat, sesak nafas dan juga loya lepas makan. Lepas makan je rasa macam nak muntah. Kalau anda kerap alami masalah macam ni, sebenarnya anda sudah ada masalah di bahagian usus dan juga perut, dah ada banyak keradangan. Yang mana bila bahagian perut dan usus ni bermasalah, makanan tak dapat dicernakan dengan sempurna sehingga akibatkan angin ataupun gas keluar dan akibatkan sakit-sakit badan, sesak nafas, sakit belikat, macam simptom yang saya sebutkan tadi. Untuk pulihkan masalah tu, anda boleh gunakan halia lempoyang RG. Dalam ni ada herba yang dapat bantu tolak angin dalam badan, redakan asid dalam perut dan juga redakan radang di bahagian perut dan juga usus. Tapi pastikan dapatkan yang original. Sekarang ada banyak yang fake. Yang original dapat sekali kotak macam ni, ada bungkusan plastik dan ada pelekat hologram di bahagian bawah. Saya bagi sekali percuma tips pemulihan masalah angin. Apakah pantang untuk makan, apakah makanan yang sesuai dan apa tabiat yang anda kena ubah untuk sihat lebih lama. Kalau nak cuba halia lempoyang RG dan nak dapatkan tips pemulihan masalah angin secara percuma, klik link di bawah, dapatkan set combo untuk lebih jimat. Klik sekarang.